Assalamualaikum Cik Syasha. Saya Hana Kisha, wartawan cilik TVPSS. Boleh saya tanya beberapa soalan? Waalaikumsalam, boleh. Soalan pertama, bolehkah Cik Syasha ceritakan sedikit tentang diri dan kejayaan Cik Syasha sebagai penulis? Pertama sekali, Kak Syah ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada TVPSS Aikro. Pengalaman Kak Syasha menjadi seorang penulis bermula daripada seorang pembaca. So daripada membaca, Kak Syah minat dan akhirnya Kak Syah berapat-rapat dengan seorang penulis yang bernama Ain Maisarah, iaitu seorang CEO kepada Bling Book, dan akhirnya daripada situlah bermulanya kerjaya Kak Syah sebagai seorang penulis novel. Oh, menarik cerita. Soalan kedua, apakah yang mendorong Cik Syasha untuk menjadi seorang penulis? Pertama sekali adalah apabila Kak Syah pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bertemu dengan idola Kak Syah, iaitu seorang penulis, Kak Ain Maisarah, dan kemudian Kak Ain berkata, boleh tak kalau nak menulis bersama dengan Kak Syah? Dan ketika itu, apa yang mendorong Kak Syah adalah bila Kak Syah pergi ke kedai-kedai buku, Kak Syah perasan tiada lagi penulis di Malaysia yang menulis tentang kes jenayah di usia muda ataupun lebih dikenali sebagai Juvana. Dan pada ketika itulah Kak Syah sebagai seorang pengamal undang-undang juga, Kak Syah berfikir alangkah baiknya sekiranya Kak Syah berikan pendedahan awal apa yang berlaku sekiranya di usia muda tapi dah melanggar undang-undang negara. So daripada situlah dorongan Kak Syasha untuk menulis siri-siri Fal Juvana. Dan untuk pengetahuan Hana, hanya Kak Syasha Ali seorang saja dekat Malaysia ni yang pertama yang tulis cerita Fal Juvana di Malaysia. Oh, menarik. Soalan terakhir, pada pendapat Cik Syasha, mengapakah amalan membaca sangat penting kepada murid? Pendapat Kak Syah rasa akan sama dengan pendapat ramai orang, sebab membaca adalah jambatan kepada ilmu. Jadi sebelum apa-apa pun, kalau dalam Islam kita pun disuruh ikra, kan, disuruh bacalah. So pendapat Kak Syah, kenapa pentingnya membaca? Tanpa membaca memang kita tak boleh nak buat apa-apa, kan. Kalau kita buta huruf, kita tak boleh nak update status. Kita buta huruf, kita tak boleh nak baca komen-komen di TikTok netizen. So oleh itu pendapat Kak Syah, kenapa pentingnya membaca ni adalah kerana itu adalah jambatan untuk kita menjadi orang yang berjaya. Dan yang paling penting, kena tahu konten dan apakah buku-buku ataupun orang kata apa, teks-teks yang kita baca sepanjang hidup kita. Okay, terima kasih Kak Syasha. Sama-sama, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.